kita dah dengar bagaimana nasi lemak tu ada asas dia. Dia punya nasi yang dimasak dengan santan, sambal, ada telur dalam apa-apa cara dimasaknya telur tu, dan kacang goreng ataupun juga ikan bilis goreng dan timun ataupun sayur lain. Okay. Tapi itu asas. Tapi selebih daripada itu, sekarang sudah bercambah-cambah, macam-macam dah boleh letak pada nasi lemak tu. Dan kalau kita, malah itu adalah salah satu daripada kelebihan nasi lemak di Malaysia berbanding kalau nasi lemak di negara lain lah. Sebab saya sendiri pernah tengok di mana di Malaysia, kebanyakan tempat dia ada macam-macam pilihan tambahan lagi daripada ayam goreng tu. Saya cakap lah, memang ayam goreng tu dah boleh dikatakan mesti ada sebagai salah satu pilihan. Kemudian ada rendang ayam, rendang daging, rendang kambing pun ada juga. Tempat-tempat yang memang banyak ternakan kambing, dan ada rendang kambing sekali. Kemudian soto, ada pula kerang, ada pula paru, ada macam-macam dah sekarang. Dan cara masakan pun macam-macam lah. Yang sambal soto pun ada, pun soto yang dimasak secara berasingan untuk ditambah ke atas nasi lemak kita yang memang dah ada sambal pun, itu satu cara juga. Jadi ini adalah satu perkara yang agak lebih moden sikit, di mana mungkin disebabkan alhamdulillah negara kita pun pendapatan rakyat dari dulu sampai sekarang dah bertambah, dan orang pun sudah ada cita rasa dan kebolehan untuk membeli nasi lemak yang ada tambahan lagi. Jadi itulah menjadi salah satu daripada budaya nasi lemak sekarang. Sekarang ni sudah menjadi satu perkara yang menurut cita rasa sendiri sebenarnya. Susah nak cakap sama ada nasi lemak negeri ni berbeza dengan negeri itu. Mungkin dulu ada sikit lah boleh katakan, tapi benda tu dah hilang di telan zaman. Susah nak cakap. Saya bagi satu contoh ya. Contohnya, di Kedah ada juga nasi lemak yang warna nasinya kuning. Jadi kalau kita tanya orang Kedah secara keseluruhan, kadang-kadang dia pun pelik, ada kan di Kedah ni ada nasi lemak warna kuning, dia pun tak tahu. Jadi sebab itu mungkin hasil daripada satu restoran yang khusus. Restoran tu memang dia buat nasi lemak dia ada tambah warna kuning. Sekarang ni susah nak kata negeri ni nasi lemak ni macam ni, negeri tu nasi lemaknya sambal dia lebih manis, ataupun sambal dia lebih pedas, ataupun sambal dia ada bawang yang negeri lain tak ada bawang. Susah nak cakap. Dari segi evolusi lah ataupun peredaran roti canai itu dari dulu sampai sekarang, ada tak apa-apa peredaran je? Rasa-rasanya kalau ditengok daripada gambar-gambar lama roti canai zaman dulu dengan roti canai zaman sekarang ni, hampir tidak ada perbezaan, hampir tidak ada. Paling tidak pun mungkin zaman dulu punya roti canainya agak lebih kecil sedikit berbanding zaman sekarang, lagi besar. Dan gambar-gambar roti canai zaman dulu dia lebih membulat sikit. Kalau sekarang roti canai itu dah macam-macam. Dia ada yang bentuk segi empat, ada bentuk segi empat tepat, segi empat sambal, macam-macam lah dah ada sekarang ni, bergantung pada tukang masak ataupun warung ataupun kedai itu sendiri. Tapi boleh dikatakan sekarang ni agak lebih besar sikit berbanding apa yang dulu-dulu dimasak dan dihidang lah. Dan peredaran yang paling ketara lah sekarang ni ialah dari segi apa yang dimakan ataupun dimasukkan ke dalam roti canai itu. Kalau zaman dulu, roti canai itu memang roti canai kosong itulah. Itu memang boleh dikatakan zaman dulu memang itu asas dia. Tapi sekarang dah beredar zaman, macam-macam dah diletak. Semakin lama semakin banyak benda yang boleh dicampur, ditambah, ditokok ke dalam roti canai itu. Daripada yang seringkas bawang, telur tu biasalah, sardin, sampailah sekarang ni dah ada juga
tambah keju, roti canai cheese lagi dengan macam-macam cheese pun bukan satu jenis cheese ada macam-macam jenis cheese. Jadi adalah kedai yang ada specialty dia. Wah, mozzarella cheese contohnya. Wah, roti canai mozzarella cheese. Mozzarella ni dia datang daripada asalnya dari Itali. Nama pun mozzarella. Jadi ini semua pada saya tak ada salahnya sebab elok juga kita cuba, kita eksperimen, kita uji apa kelebihan. Dan itu memang salah satu peredaran roti canai itu. Dia punya penambahan, dia punya olahan dia dah macam-macam lah, dan bentuk dia juga ya. Tapi asasnya tetap sama, yakni dia punya tepung yang dah diadun dan dicanaikan. Itulah roti canai sebenarnya. Seperti juga masakan umum yang lain, teh tarik ni kalau sekarang tak ada pula lah beza antara tempat, antara negeri. Contohnya teh tarik Penang dengan teh tarik Johor ada beza besar gitu. Boleh dikatakan tak ada siapa lah yang boleh ceritakan apalah perbezaan besar antara satu negeri punya teh tarik dengan teh tarik negeri lain. Susah nak kata. Dan kalau katalah macam teh halia pun, ada orang yang kata teh halia ni asalnya daripada negeri ni saja ataupun daripada kaum ni saja. Tapi sekarang ni semua pun dah ada teh tarik halia, contohnya teh halia dah ada teh tarik yang memang umum. Kalau paling banyak pun lah Masalanti tu masih tetap sebagai satu identiti restoran-restoran yang memang lebih keindiaan. Kalau Melayu jarang dia buat Masalanti ni, paling banyak teh halia, teh tarik halia tu memang biasalah. Dan dari situ pun lanjutannya ialah selain daripada Masalanti yang merupakan lebih kepada identiti untuk setengah-setengah restoran India. Selain daripada itu susah nak kata teh tarik Cina lain daripada teh tarik Melayu dan sebagainya. Sebab sama juga ini adalah satu jenis comfort food ataupun comfort drink, dan malah dah jadi unofficial national drink, minuman rasmi tidak rasmi negara, minuman kebangsaan tidak rasmi lah boleh dikatakan. Jadi bila benda tu dah jadi satu perkara kebangsaan, memang orang pun tak berapa nak kan supaya dia banyak beza-beza. Dan dari situ para penjual pun tahu dia nak rasa yang lebih kurang sama. Tapi ada juga beza daripada segi jenama ataupun jenis teh itu sendiri ada. Yang tu bergantung pada jenama teh tu. Ada jenis teh yang daripada jenama yang berbeza, yang rasa dia ada beza sikit. Kita pun tahu kadang-kadang kita pergi satu tempat tu, rupa dia sama macam teh tarik. Kita nampak orang tu buat dia punya teh tarik tu pun sama, tapi bila sampai kita rasa dia ada beza sikit. Contohnya ada yang lebih manis, ada yang lebih biasa, ada yang walaupun kita tak minta kurang manis, tapi dia punya tahap manis tu ada beza-beza dia. Itu bukan bergantung pada tempat, bukan bergantung pada ethnicity ataupun kaum yang buatnya, tapi bergantung pada jenama dia.